Zahira binti Hafiz Zulkifli. Saya Alisa Umairah binti Ahmad Azwar. Kami dari Sekolah Rendah Islam Al-Muslim Melaka. Hari ini kami nak masak bola ayam. Bahan-bahan yang ada adalah lobak merah, telur ayam, cube ayam dan supun, isi ayam dan bawang halus, daun sup, serbuk perasa dan sos tiram, serbuk lada putih dan minyak pijan dan beberapa ulas bawang putih. Jom kita masak. Mula-mula potong isi ayam dan bubur karot. Setelah blend ayam, masukkan carrot dan bawang putih. Masukkan sekali minyak pijan, serbuk perasa dan sos tiram. Terusnya masukkan daun bawang dan putih telur. Gaulkan menggunakan tangan atau sulit dan bentukkan menjadi bola. Sementara itu, hidupkan api dan memanaskan air. Okey, dah siap bola ayam kami. Masukkan minyak bijan dan bawang holland. Masukkan cube ayam dan serbuk lada putih. Sekarang masukkanlah bola ayam tu. Sedapnya bau.